Dalam era revolusi industri 4.0, sektor aquaculture turut mengalami transformasi pesat hasil gabungan teknologi canggih seperti jejak pintar, kamera berasaskan kecerdasan buatan, AI dan sistem robotik. Inovasi-inovasi ini tidak sekadar meningkatkan kecekapan operasi, malah mengubah lanskap pengurusan sangkar dan kolam ke arah yang lebih sistematik, berasaskan data dan berautomasi sepenuhnya. Brand ini membuka lembaran baru bagi industri aquaculture, menjanjikan peningkatan produktiviti, penyimpanan kos serta kelestarian jangka panjang. Lebih penting lagi, ia turut mentransformasi peranan pengusaha aquaculture daripada sekadar pelaksana fizikal kepada pengarah strategik. Mari kita lihat video peringkat beginner iaitu teknologi Aquaflow. Baru nak mula mentanak ikan atau udang tapi rasa susah nak jaga sangkar setiap hari, air keruh, ikan tak aktif, semua tu boleh jadi masalah. Sekarang awak boleh urus semua tu dengan Aquaflow. Satu aplikasi pintar yang boleh bantu awak jejak kesihatan sangkar terus dari telefon. Sensor dalam air akan baca suhu oksigen dan pH. Bila ada perubahan, Aquaflow terus bagi amaran. Tak payah tunggu ikan mati baru sedar. Semua notis penting dapat masuk terus ke telefon awak. Beritahu bila masa sesuai nak tukar air atau beri makan. Kalau awak ada satu atau dua sangkar, dashboard Aquaflow cukup mudah. Warna hijau, kolam sihat, merah, tindakan segera perlu diambil. Aquaflow ni bantu awak pantau sangkar tu dengan mudah walaupun baru bermula. Tak perlu tunggu jadi pakar, sistem dapat bantu dari awal. Aquaflow, jejak pintar, urus sangkar, teknologi mudah, hasil berganda. Jom kita lihat peringkat yang sederhana, teknologi Smart Fish Cam. Untuk peternakan aquaculture berskala sederhana, cabaran utama ialah kawalan kualiti air dan pemantauan sangkar secara konsisten. Kalau satu sangkar boleh tahan, tapi bila dah ada 10 sangkar hingga 15 sangkar, nak kawal semuanya, semua jadi penat. Malah risiko tinggi kalau ada yang terlepas pandang. Dengan Smart Fish Cam, anda tidak perlu tambah staf atau turun ke setiap sangkar setiap hari. Kamera pintar pantau 24 jam terus ke telefon atau tablet anda. AI dalam sistem ini bantu kesan perubahan awal, pH, suhu, oksigen, semua dipantau. Ikan stres, sistem terus bagi amaran awal. Anda boleh guna data ini untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Tak perlu teragak-agak bila nak beri makan atau melihat keadaan ikan di sangkar. Risiko meningkat, kurang pembaziran, kurang kematian, lebih keuntungan tanpa perlu naikkan kos operasi. Urusan sangkar tak lagi susah, semuanya dalam genggaman tangan anda. Smart Fish Cam, tak perlu ramai staf, hanya satu telefon, sistem mengawal selebihnya. Jom kita lihat video peringkat advance. Wah, Robotek.net. Hamzah, awak tahu tak kita sekarang ni kita ada macam ada satu AI urus kolam secara automatik. Serius? Urus kolam tak perlu kerja? Ya, betul. Sekarang ni kita boleh buat robot dan sensor untuk mengawal suhu pH, oksigen dan pemberian makanan dengan secara berkala. Dan ini sangat efisien dan sangat membantu kita. Jadi saya tak perlu dah nak pantau kolam secara macam dulu? Betul. Kita kena guna aplikasi ini. Awak boleh tengok status semua kolam, terima amaran awal dan ubah jadual makanan. Semua sekarang di hujung jari. Wah, senang betul. Sistem kolam nampak lebih efisien. Dan hasil tinggi, mazian kurang, kos pun kita pun jimat. Ini teknologi masa depan. Aquaculture dan masa depan tu dah pun bermula. Okey, saya rasa saya nak pasang sistem. Jom kita pasang untuk uji minggu ni. Boleh? Yeah. Gabungan teknologi dari jejak pintar ke kamera AI hingga ke sistem robotik menjadikan pengurusan sangkar dan kolam lebih sistematik, berasaskan data dan berautomasi. Ia membina jalan ke arah aquaculture masa depan yang lebih produktif, menjimatkan kos dan mampan, sekaligus mengubah peranan perusahaan daripada pelaksana fizikal kepada pengarah strategik yang dipandu data.